Hari ini kita akan membuat agar-agar traffic light, satu pencuci mulut yang sangat popular dan boleh dikatakan resepi legend yang ramai sudah kenal sejak dulu. Warna merah, kuning dan hijau yang berlapis menjadikannya cantik seperti lampu isyarat selain rasanya yang manis dan menyegarkan. Bahan yang diperlukan ialah 10 guna agar-agar tali, 2 gelas air, 1 tin susu cair sebagai pilihan jika suka warna yang lebih lembut, 1/2 gelas gula serta pewarna makanan merah, kuning dan hijau. Masukkan agar-agar tali bersama air ke dalam periuk dan masak sehingga agar-agar larut sepenuhnya. Kemudian masukkan gula dan kacau sehingga gula larut. Selepas itu tambahkan susu cair dan kacau sehingga sebati. Bahagikan campuran agar-agar kepada 3 bahagian yang sama banyak. Warnakan setiap bahagian dengan pewarna merah, kuning dan hijau supaya kelihatan seperti lampu isyarat. Tuang lapisan pertama ke dalam loyang dan biarkan sehingga agak keras. Setelah lapisan pertama mengeras, tuang lapisan kedua. Apabila lapisan kedua sudah mengeras, tuangkan lapisan terakhir di bahagian atas. Biarkan agar-agar sejuk dan simpan di dalam peti sejuk semalaman supaya teksturnya lebih cantik dan kemas.